Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Luqman Hakim Muhammad Zaidi dan nombor matrik saya ialah E2051036348. Saya daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. So, hari ini saya akan ceritakan kepada korang tentang idola kesukanan saya. Idola kesukanan saya ialah Khairul Amin. Hey, what's up guys? Khairul Amin ni dikenali sebagai seorang content creator masakan yang sangat popular di Malaysia. Video dia ringkas, padat dan mudah difahami, sebab itulah ramai orang suka dengan konten dia. Dari segi kejayaan, Khairul Amin bukan saja berjaya di media sosial, malah dalam bidang perniagaan, produk beliau sambalnya mendapat sambutan luar biasa dan sering habis terjual dalam masa yang singkat setiap kali dilancarkan. Ini membuktikan beliau berjaya membina jenama yang kuat dan dipercayai oleh pengguna. Selain itu, Khairul Amin juga berjaya membina pasukan dan kilang sendiri untuk menghasilkan produknya. Ini menunjukkan kejayaan beliau bukan sekadar populariti, tetapi hasil perancangan dan disiplin yang tinggi. Khairul Amin ni juga dikenali sebagai seorang yang konsisten, berdisiplin dan tidak terlibat dengan kontroversi. Kejayaan beliau menjadi inspirasi kepada ramai anak muda untuk berjaya melalui usaha sendiri. Kesimpulannya, Khairul Amin ni ialah contoh individu yang berjaya menggabungkan media sosial dan perniagaan dengan cara yang positif. Okey, itu saja pada saya. Terima kasih kerana menonton. Itu saja pada saya. Terima kasih kerana menonton.